Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Syafiq bin Kifli daripada PPI SMP Ambilan Ogos 2024 sehingga 2029. So jadinya pada hari ini tajuk seminar yang akan saya bentangkan adalah berkaitan dengan guru berjiwa pendidik, bahasa sebagai asas, guru dalam menyuburkan jiwa dan potensi anak-anak. Okey. Jadi okay. Untuk yang pertama ialah kita akan libatkan pengenalan di mana guru bukan sahaja penyampai ilmu tetapi juga mereka adalah pembimbing dan pembentuk sasiah serta bahasa anak-anak sejak usia awal. Jadi maksudnya di sini guru bukan sahaja ditugaskan hanya secara abadi hanya untuk mendidik tetapi juga ia melibatkan dengan cara guru membentuk peribadi anak murid. Seperti kita sebagai guru prasekolah, kita akan mendidik anak-anak dengan cara pendidikan akhlak dan cara untuk berbahasa dengan yang lebih baik, yang lebih sopan. Seterusnya adalah bahasa ialah sebagai asas perkembangan di mana apabila kanak-kanak dapat mengaplikasikan bahasa dengan bahasa yang betul, jadi kanak-kanak ni akan menunjukkan perkembangan. Seperti contoh, daripada ketika waktu mereka bayi, mereka hanya mampu menangis, menjerit, sama ada mereka gembira ataupun mereka sedih atau apa-apa sahaja perasaan yang mereka rasa. Tetapi apabila sudah mencapai tahap mereka mempelajari bahasa, mereka akan mula tahu untuk menyatakan apa yang mereka rasa. Seperti contoh, saya sedih ataupun saya gembira, dan mereka akan pandai mengekspresikan emosi mereka. Dan seterusnya ialah bahasa merupakan alat komunikasi dan asas kepada pemikiran, pembelajaran dan hubungan sosial. Di mana bila kita sebagai guru yang berjaya mendidik anak murid kita, terutamanya kanak-kanak prasekolah, tentang berkenaan bahasa, hal ini akan memudahkan mereka untuk terus berfikir, terus menjana fikiran dengan cara yang lebih positif dan cara yang lebih baik. Dan juga mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan sesuatu pelajaran, dengan benda-benda yang baru. Dan seterusnya ia akan memperkuatkan lagi hubungan sosial mereka, bila mana kita sebagai manusia, kita sebagai orang biasa ataupun daripada kanak-kanak, mereka akan, apabila mereka reti untuk bercakap atau reti untuk bersosial dengan orang ramai, hal ini akan dapat memudahkan urusan mereka untuk bersosial. Okey, baik. Seterusnya, kita akan beralih kepada kepentingan bahasa dalam perkembangan anak. Untuk yang pertama, bahasa membantu kanak-kanak berkomunikasi, menyatakan emosi dan membina hubungan. Jadi di sini, kanak-kanak yang mempunyai keyakinan diri, apabila mereka fasih ataupun mereka faham bagaimana cara untuk membahasakan diri mereka, dan mereka akan tahu bagaimana mereka ingin menunjukkan emosi, dan mereka bila mereka reti, mereka mampu untuk bercakap, mereka mampu untuk menjaga bahasa mereka, mereka akan dapat membina hubungan yang baik dengan dalam satu komuniti masyarakat walaupun mereka masih kecil. Seterusnya, kita ada asas kepada literasi awal, iaitu membaca, menulis dan memahami. Untuk kanak-kanak prasekolah, biasanya kita akan dedahkan mereka dengan 3M. Yang utama, paling utama adalah 3M, membaca, menulis dan memahami. Di mana kanak-kanak yang dapat menguasai kemahiran bahasa yang baik, mereka akan lebih mudah untuk meneruskan ke tahap mereka membaca, dan bila mereka faham apa itu konteks bahasa dan mereka tahu apa yang mereka perlu sampaikan, mereka akan mampu untuk menulis, dan mereka juga akan, biasanya apa yang ditulis, apa yang mereka buat, mereka akan diterangkan dan mereka akan mampu faham apa yang mereka patut buat, apa yang mereka sedang buat dan apa yang mereka akan buat. Okey. Seterusnya, yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan keupayaan menyelesaikan masalah. Jadi di sini, jika kita kaitkan dengan kemahiran bahasa, apabila kanak-kanak mahir untuk mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan, mereka akan dapat menyelesaikan masalah mereka. Contohnya, seperti contoh mudah lah, air yang tumpah dan mereka tak tahu untuk buat apa. Tapi bila mereka ada kemahiran berbahasa, mereka tahu untuk
tanyakan apa yang sepatutnya mereka tahu, mereka akan terus tanya. Contoh, mak, hari ni tertumpah apa yang saya kena buat? Dan ibunya akan bagi tahu apa yang dia perlu buat dan dia akan faham dan dia akan cuba untuk selesaikan masalah tu. Dan semakin meningkat usia, mereka akan lebih mahir untuk menyelesaikan masalah. Okey, baik. Untuk yang seterusnya adalah peranan kita guru sebagai pemangkin bahasa. Okey, untuk yang pertama, guru sebagai model bahasa, pertuturan, dari segi pertuturan, kosakata, nada dan ekspresi. Guru sebagai model bahasa. Apakah itu guru sebagai model bahasa? Bila kita katakan tentang model, model ni merupakan satu orang yang diikut. Merupakan satu figura yang menjadi ikutan orang ramai. Dan yang paling penting, figura yang penting di sini adalah merupakan guru prasekolah. Di mana kita adalah antara orang yang terawal mendidik anak-anak dalam pembentukan sasiah diri dan juga penguasaan bahasa. So, jadinya guru sepatutnya menunjukkan gaya bahasa yang positif, yang baik. Sebagai contoh, pertuturan. Guru tidak boleh mencarut di depan anak-anak dan guru sendiri seharusnya mempraktikkan untuk bercakap perkara yang baik agar menjadi ikutan oleh anak-anak prasekolah. Dan seterusnya lah kosakata. Guru boleh, kita sebagai guru, kita boleh memperluaskan lagi kosakata dan kanak-kanak mereka akan lebih tertarik dengan perkara baru yang mereka baru tahu dan mereka akan bertanya, cikgu, apa maksud perkataan tu? Apa yang cikgu cakap tadi? Apa maksud perkataan yang cikgu ada cakap tadi? So, jadinya benda itu akan menaikkan lagi minat kanak-kanak untuk mengetahui dan belajar tentang kosakata yang baru. Dan seterusnya, nada dan ekspresi. Guru juga sepatutnya mahir, seharusnya mereka mahir dalam mengekspresikan suara mereka dan mengawal nada mereka agar kanak-kanak tidak keliru sama ada adakah cikgu memberi arahan atau cikgu itu marah. Jadinya apabila guru menunjukkan gaya bahasa yang betul, jadi kanak-kanak dapat mengaplikasikan bagaimana seorang cikgu itu dapat menyampaikan apa yang sepatutnya mereka terima dan mereka akan belajar untuk mengetahui cara untuk menyampaikan sesuatu. Seterusnya yang kedua, aktiviti berasaskan bahasa, bercerita, nyanyian, permainan bahasa dan dialog. Kita juga sebagai guru, kita boleh adakan beberapa jenis aktiviti di mana sebagai contoh, bercerita. Kalau kita lihat daripada zaman waktu kita kecil-kecil dan kita nak bezakan dengan yang zaman sekarang, setiap zaman dia akan berubah cara pengajaran. Dan untuk zaman yang sekarang, kita ada pendekatan untuk menggunakan gadget. Dan bila kita menggunakan gadget, kita ada menggunakan AI. Jadinya itu adalah kelebihan untuk kita untuk mencari cara baru untuk kita mendidik anak-anak tentang cara baru untuk kita mendidik anak-anak tentang penggunaan bahasa. Seterusnya adalah melibatkan nyanyian, lagu-lagu bahasa ataupun lagu yang melibatkan kanak-kanak yang mengaplikasikan bahasa Melayu dengan baik. Seterusnya adalah dialog. Mereka akan melakonkan sesuatu dan mereka akan mendapatkan sebuah dialog yang mereka boleh belajar untuk mengekspresikan emosi dan juga memainkan nada yang betul. Seterusnya yang ketiga ialah responsif terhadap soalan dan ekspresi murid. Ini pengalakan untuk interaksi dua hala di mana seperti yang pertama, guru sebagai model, dan apabila guru sebagai model, ia akan menjadi satu ikutan oleh anak-anak prasekolah. Jadinya bila kanak-kanak ada menanyakan soalan kepada kita sebagai guru, kita sepatutnya lebih peka dan kita sepatutnya menjawab apa persoalan mereka dan jawab dengan jawapan yang relevan dan tidak terlalu besar konteksnya. Baik. Seterusnya, bahasa dan jiwa anak. Yang pertama, bahasa erat dengan emosi. Dapat bantu kanak-kanak meluahkan perasaan dan kawal tingkah laku. Maksudnya di sini, bahasa erat dengan emosi. Apabila kanak-kanak mempunyai satu keadaan yang mereka sedang emosi atau sebagainya,
mereka mampu meluahkan dengan cara mereka dapat mengatakan, mereka dapat menyatakan apa yang mereka rasa. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak tu dia berasa sedih, tapi dia sewaktu kecil mereka hanya mampu menjerit, menangis dan sebagainya tanpa mampu mengeluarkan daripada mulut mereka. Dan apabila mereka telah dapat mengetahui gaya bahasa yang mereka boleh gunakan, jadi mereka akan dapat mengaplikasikan dengan cara meluahkan perasaan melalui kata-kata. Dan mereka boleh kata saya sedih ataupun saya gembira, saya happy, saya seronok. Dan mereka juga bila mereka dapat menguasai pengayaan bahasa, mereka dapat mengawal tingkah laku mereka. Jadi yang kedua, anak-anak yang tidak dapat meluahkan dengan bahasa mudah stres, tantrum. Jadinya bila mereka seperti kanak-kanak kecil, seperti bayi yang tidak mampu atau tidak fasih, tidak mahir lagi berkaitan dengan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa badan. Mereka menangis, meragam. Jadinya bahasa adalah sangat penting untuk kita terapkan dalam diri kanak-kanak supaya mereka dapat mengekspresikan apa yang mereka rasa. Dan yang ketiga, guru yang memahami jiwa anak akan bantu mereka mengembangkan bahasa dalam suasana positif. Jadinya kita sebagai guru seharusnya bijak dalam mendidik atau membimbing anak-anak berkenaan dengan bahasa, kerana hal ini dapat membuka jiwa anak-anak untuk terus berkecimpung dalam menguasai bahasa dengan lebih baik. Baik, seterusnya. Baik. Seterusnya adalah bahasa dan potensi menyeluruh. Yang pertama, kanak-kanak yang fasih berbahasa akan lebih aktif, kreatif dan berdaya saing. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak itu sudah mahir untuk berbahasa, mereka akan lebih aktif untuk bertanyakan soalan, lebih seronok untuk tahu perkara-perkara yang baru yang guru mereka telah sebutkan. Dan dia akan meningkatkan satu persaingan yang sihat antara kanak-kanak untuk melihat peningkatan mereka dalam penguasaan bahasa. Seterusnya, bahasa dapat membantu perkembangan kognitif dan sosial, di mana kita dapat membina pemimpin kecil masa depan. Maksudnya, bila kita dapat kanak-kanak dapat mengaplikasikan bahasa, dapat menerima apa yang telah diajarkan berkenaan bahasa kepada mereka, mereka akan pandai, mereka akan mahir untuk menyatakan apa yang mereka perlu, apa yang mereka mahu. Dan itu sedikit sebanyak kita dapat membentuk pemimpin cilik, pemimpin yang kecil. Dan seterusnya, guru memupuk minat bertanya, berdialog dan berkongsi pendapat. Jadi guru ada untuk mendapatkan refleksi daripada kanak-kanak. Okey, seterusnya, antara cabaran dan solusi guru berjiwa pendidik ni adalah perbezaan latar belakang bahasa ibunda dan pendedahan teknologi. Ini merupakan satu perkara yang besar di mana kanak-kanak sekarang kita ada, dalam Malaysia kita ada pelbagai kaum, kita bercampur. Jadinya sebagai solusi, kita sebagai guru mengambil pendekatan mesra anak, bermain sambil belajar rangsangan bahasa pelbagai cara. Maksudnya kita belajar semua bahasa, tapi dengan yang cara utama kita mengetengahkan bahasa Melayu. Dan yang ketiga, guru perlu peka, sabar dan fleksibel. Di mana guru perlu cakna dengan perkembangan seorang pelajar agar tidak ada kanak-kanak yang ketinggalan. Jadi seterusnya, untuk penutup, bahasa bukan sekadar kemahiran, ia juga adalah merupakan kunci kepada potensi dan kesejahteraan kanak-kanak. Macam saya cakapkan tadi, kanak-kanak bila dia mahir berbahasa, dia mampu mengaplikan bahasa, mereka akan dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam penggunaan bahasa. Dan seterusnya, guru berjiwa pendidik memainkan peranan utama dalam menyamai bahasa yang membentuk jiwa. Di mana guru yang cemerlang akan dapat membentuk kanak-kanak yang akan lebih maju terbilang di masa hadapan. InsyaAllah. Seterusnya, bersamalah kita membangunkan generasi cilik bahasa, berjiwa mulia dan berdaya fikir. Seterusnya, ini sumber rujukan saya. Dan seterusnya,
Anda terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Anda terdapat kecuaian, mohon diperbetulkan. Anda jodoh berpanjangan, semoga doa yang baik-baik dilangitkan. Sekian, terima kasih.